Yang ni bawah. Okey, tu jari. Itulah ni kami tengah buat ultrasound untuk si khabar. Kita nak tengok anak dia berapa ekor lah ni. Anak dia tadi. Okay, kan? Untuk ultrasound untuk khabar ni payah sikit. Ni anak. Anak dia duduk kecil ni. Anak dia dah keluar. Duduk kecil ni. Dia tu. Dia tanya ni dah. Assalamualaikum. Biasa kan khabar. Biasa staff-staff lelaki. Bila perempuan, khabar betina ni tak mau. Apa tengok? Dia tahu je ni lah. Dia tahu. Galak ah mama. Tengok. Siapa dah buat nak lihat ah. Telefon. Betul. No, cuci screen dah cuci. Kau tak pakai ni. Tengok buat dalam ultrasound. Mana? Dalam binatang besar kita susah sikit nak tengok. Kalau kambing tak lagi memang nampak clear. Sebut dia. Cuba masuk ke dalam tak? Ya. Memang dalam. Siku. Memang dalam. Tu lah. Siku saya lah ni. Ambil dia rendam. Kalau dia tinggi tak. Dia nak cari cervix dia dulu. Itu bang. Tapi saya rasa macam ada balon-balon. Cuma saya nak tengok dalam Nak ni. tengok dalam atas tau. Sebab rasa memang bunting. Sebab ada balon. Pasal tu khabar boleh berenang. Dia ada belon dalam ni. Sebab memang bawah kan dia punya body. Naik. Kontras tu apa buat pusing-pusing. Tak turun ke bawah macam kontras. Abang nak try rasa boleh tapi kena Abang try dah. Abang berapa kali je. Abang tu seluk. Abang jangan seluk. Saya hilang abang. Abang jangan seluk. tangan dia yang ada bunyi. Nak try seluk. Tak payah. Alang-alang dah ni. Dia ambil glove. Ambil dulu. Tengok. Macam. Dia ada macam-macam. Halal ada, melih tauliah ada. Celup pungkok khabar tak ada lagi. Kisah ni. Tu. Tak tahu ke mana tak kira ni. Pakai dah. Tengok rasa apa. Itu dia buat di. Abang boleh jadi DIY juga. Tak mau buat DIY buat AI kerbau sendiri. Saya hantar pergi kursus. Ada kursus boleh? Ada, tak betul. 2 minggu kan? Betul abang boleh buat sendiri. Boleh ke? Macam boleh belajar dengan Zul juga. Tu mana? Sera dah Zul. Sera daripada saya. Oh, tahun depan ada harapan nak pindun. Tu lah tahun depan dia ada harapan ni. Ada tak mau pindun? Nak seluk. Tak lepas. Okay, so kita bagi Cari batang dulu, batang sebelah. Mana? Jangan putih tu nak kat atas. Ni. Sebab dia nak masuk dalam. Oh, sana. Ya, abang boleh tengok kita ultrasound kambing. boleh tak kita ni? Jom ni. Dah. Saya untuk rumina yang besar, so kita kena buat ultrasound lebih dalam. Mana atas bawah kan? Dia tak mau kat saya ni, mau ni. Yang ni laki boleh tak nak Sebab apa? Dia seria kat janggut tu. Dia tak mau ni. Tarik dia. Boleh. Mana ni atas ni? Punggung tau. Yang berak tu. Cik Nazir dah buat selalu. Ni nak pergi ke mana ni? Oh ya. Terus dia nanti kena rasa-rasa dia punya ada batang sebik dia tu. Cik Nazir pergi ke dinding bawah. bawah dia tu. Okay, Dah bawa macam tu. Ke bawah. Rasa Ke bawah ni tu. Rasa je ke bawah tu. Kalau ke bawah tu dia pelvic dia lah. Lepas tu Kalau dia ada jatuh, rasa dia macam ke ada bawah. benda seketul-ketul tak? Dia buat Harun hang. Tak apa, tak tendang. Tak bantai you. Kebab tak tendang Dia kalau kecil macam baru nak jadi tu kita boleh nampak Oh, dia lah bawah. dia seketul. Bukan Dia seketul bawah, yang baby tu. Maksudnya dekat kantong dia tu kita nampak dia jadi gelap. Ni kan memang pengatur tak nampak langsung. Kalau besar memang susah Ni tak nampak. Kita nampak, kena ah. seluk. Faham? Beli gagal lah nak tahu.
Macam mana tahu. Ah. Abang rasa dinding bawah dah. Rasa bawah tak? Bawah. Ha, bawah ni ha. Cik Nazir masuk ha. Rasa ketil dulu. Rasa macam batang ni. Cik Nazir bawah lagi. Di dalam lagi. Kita kebal ni. Kita try yang terbaik tu dah berapa kali beranak dah tu. Ni bila Cik Nazir lagi masuk, dalam. Cik Nazir masuk sampai ke dalam, sampai ke sini. Cuba Atas ke tekan bawah? Ke bawah. Ada lubang tak? Kau tak ada. Okay, Oh, ni sampai next ke bawah lah sekejap. Takut dia stress. Jumpa off tak off. Okay, sama. Saya takut dia stress. Habis nak tarik tu pakai jig. Oh, tarik dah tadi. Sikit ni, sikit ni. Okey. Apa? Assalamualaikum. Okay, so kita try kebal yang kedua. Kebal ni kebal tua. Kita banyak kali dah beranak. Dia kena tolong licin tak boleh nak tarik. So dia kotor sikit, sini tak ada air. Tak apa, tak apa. Tempat baru. So kita tengok. Nak berak ke? Oh, alah. Ni kalau Dia kata dah lah bawa naik hari tu. 5 bulan, 6 bulan. Duduk ada bawah juga. Itulah. Bawah you. Tangan saya tak tahulah sampai ke tu. Tengok hari tu dia pun sebut dalam. Ya, tu lah. Kalau tu lelaki kan. Kalau Ah. perempuan ni saya tak tahu lah. Cubalah. Yang ID sebut bawa pakai dalam. Dah lah. Banyak kali beranak kan. Banyak kali lah. Ni sapi weh. Bukan? Oh, ni sapi. Okay lah. Dia ambil tu. Ya. Cuba tepuk. Okey, tepuk. Akak main tepuk. Dia main lambung-lambung tak? Akak rasa tak ada biji ke benda keras-keras kalau takut tepuk tu. Lenguh dah eh. Dia pergi lenguh. Dia kemuk kuat juga ni. Dia tolak tak main je. Akak rasa balon tu akak main lambung-lambung. Akak rasa benda keras tu. Ambil tangan saya weh. Alah. Masuk sampai habis eh. Ha. Ni panjang ni. Orang kenit tak Ha? boleh. Nanti ya. Ha, rasa tak? Ha, kan? Nasi. Dia berat sikit lah. Tak ya. Tolak orang pun. Ya. Dia tolak kita habis. Dia tak bagi. Ha. Tak bagi dah. Dia marah. Bila kita masuk dia. Tak tarik pun. Dia tolak nak bagi. First time saya rasa tu bang. Zul? Dia sekarang kotak. Saya pegang. Kotak dah lemak. Oh, nanti. Ni ambil. Oh, jadi misal. Duit tak semua mulut. Lah adik tu. Anak abang yang sulung. Ah. Tapi perempuan sampai dalam kan. Akak lagi yang ketiak. Tangan saya panjang sikit dah akak. Yo. Ya. Dia tak nak bagi. Dia tak mau bagi. Nak bagi kita masuk. Ha? Ni gerak. Dia tak garang, ada ganas. Oh tu. Kan? Tak lah. Tak nak seluk lebih-lebih. Kita takut dia. Ya. Lek mama. Dah duduk dalam tu. Jangan tu. Okay, so geng, alhamdulillah settle. Jangan masuk berkubang lah. 2 ekor kebab Gunting yang tu abang tak apa percaya sangat ni. Yang tu biar ada ni. Biar ada pandai dia urus sendiri lah ni. Ini sombong ni. Abang tu cukup pada abang. Sombong. Tengok. Jadi tak suka takut sebab apa abang punya pasun ni takut tak kuat, takut dia mengamuk. Okay, so 2 ekor ni alhamdulillah. Seekor kebab tua ni dan seekor lagi kebab pygmy abang. 2 ekor bunting. Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Dia nak liquid tank.